Pokok melinjo. Pokok melinjo. Turun dah. Melinjo banyak. Mana buahnya? Oh ni. Ni buah merah-merah ni. Oh. Ni buah melinjo ni. Emang saya tak ada ni. Ada ni. Tak ada ni. Ni melinjo ini bikin kerupuk muling. Oh, buat kerupuk dengan gon ni. Ah. Oh, emang saya tak buat kerupuk dengan melinjo. Buat nak ikan. Kalau kerupuk ikan tu pakai tepung. Oh, pakai tepung. Pakai tepung campur ikan. Ini tak. Ini Ini tak. buah ni. Ini buah saja. Buah ni disangrai, digongseng, habis tu diketuk. Oh. Diketuk nanti dijemur. Jadi kerupuk muling, kerupuk Boleh melinjo. Kerupuk melinjo. Boleh kita tengok dia buat kerupuk. Boleh nanti. Boleh lah. Turut mari kami nak. Nah, ini yang muda-muda ni, yang muda ni bentuk sayur. Oh, buat sayur. Buah sayur. Oh. Kalau mesin banyak dia. Ni buah sayur, buah pelik pakai ni. Oh, pelik. Pakai pelik, pakai ni, pakai pucuk ni. Pucuk ni, boleh makan. Pucuk ni. Sama buah-buah kecil ni untuk kuah pelik. Oh, buah pelik dalam buat Ada buah sayur. Oh. Makan saja ni, boleh makan. Ini Ha. tak masak lah. Kata kalau Gata. Oh, tak boleh makan gata. Oh. Dia masak dulu dia. Oh, kena masak dulu. Baru bisa tu. Oh, mak merah tu boleh makan. Ada mana Yang merah itu baru nanti bisa untuk kerupuk. Untuk kerupuk, tidak makan saja dak lah. Bukan separuh dokong boleh makan dak lah. Bukan sepuluh kok. Apa apa nama ni? Kampung Garut. Garut. Nah, kita tengok buat kerupuk melinjo. Ya. Melinjo ni banyak di lain-lain pun ada pokok melinjo dah. Ada tapi tak boleh bikin keripik. Oh, tidak tidak boleh buat kerupuk dah. Pasal Karena dia tak ada getah. Oh, tidak ada getah. Getahnya tu tak banyak. Jadi tak lengket dia. Kalau diketok itu hancur dia. Oh, bokatok tu hancur. Tidak ada getah seperti tanah di Singgeli ni. Sigli ni. Singgeli ni tempat mensoho, tempat buat kerupuk dia yang tersoho. Di sini tidak campur dengan gandum, dengan ikan pun tidak ada. Tidak. Hanya Boleh saja. melinjo saja. Mau cantik lah, ada pagar buluh. Oh, kambing kasi kambing masuk. Kambing ni kambing namanya. Oh, kambing dia kaki pak sini. Ada sampai 3 kaki. Oh, ni bawa kereta. Gitu lah. Kerana tak naik kereta. Ni pokok pun banyak tanam tepi rumah. Ini batang Ular-ular. kuda-kuda. Kuda-kuda. Rumah ni pintu jendela buat nak kayu pula. Dia jemur buah melinjo dah pun. Ini lemak-lemak ni ada. Ni buah dia ni mari jemur dulu. Ni melinjo ni. Belimbing. Bukan melinjo. Bukan. Oh, ni belimbing buluh. Untuk asam masak sayur tu. Oh, belimbing buluh. Belimbing buluh kecil-kecil tu. Ya. Oh, dia jemur gini. Jembung ni jadi sunti lama dah, tahan. Oh, ini jemur lama mana ni? Tu gantung matahari mungkin 3-4 hari. 3-4 hari. Oh, serupa dengan Asam sunti jadinya kita kata belimbing. rumah saya. Kalau di sayur. Rumah saya dia pakai itu buah atas bukit tu dia panggil dia bubuh garam lah. Bubuh garam jemur kering. Ya. Sini yo ganti mau kita pakai gon ni dah. Yo pakai gon ni. Bimai ni yo tak tahu dah. Dia jemur kering buah garam jemur dah. Pakai buat sayur buat apa bimai buluh. Mau kita tak tahu belimbing. Besar buah lah. Oh, besar-besar di sini. Besar buah. Dia bagi cuci. Bagi cuci. Dah. Bagi cuci. Buah garam. Bubur garam tak langsung. Bubur garam inilah. Bila udah agak mengering macam tu, baru bubur garam. Biarin kering. Untuk awalnya tu prosesnya biar dia tak busuk, berjemur. Begitu dia ciut,
bubuk garam. Proses 2 hari 3 hari macam tu lah. Ya, ya. Pas harinya. Hmm. Tak ada petik dia yang jatuh yang bagus. Ada bunyi suara katak-katak tu. Iya. Katak buah melinjo. Ah, Pak. Nanti baik-baik. Hmm. Di sini pang beli main buluh ada tiap-tiap rumah dah. Itu wasai mau kita pakai itu dah. Nak jemur gapo ni. Ini apa jemur ni? Lemak. Oh, yang lemak ikan. Lemak ikan. Oh ni. Oh, dah belakang wah kan ni. Oh ni wah melinjo ni. Ngecok dia ini di video. Ngecok dia Ni. Oh, je goreng dulu. Wah melinjo ni ambil buih kering dulu. Ya, gue kering dulu. Oh, ni butir dia ke butir dia? Butir ke buah? Buah. Buah. Oh, ni buah. Buah mai jemur kering dulu. Tak cuma kering lah, itu. Ni buah dia. Ini di sang. Oh, ni dia buah kulit lah ni. Buah kulit buah dalam tu. Ambil biji dia ya, butir dia dalam tu. Mari katak lagu ni. Oh, mai katak ni jemur kering dulu. Nah, ini jemur kering ni. Ada beli main buluh belakang dia mau akses sini ganti asal Jawa. Mau kita pakai asal Jawa, mau kita tahu ya. Faham beli main buluh dia. Tebih faham beli main buluh. Sekarang tidak ada. Goreng dulu. Dia goreng tu. Oh, goreng dengan batu-batu. Nak lagak lempeh kan. Oh. Dia dah duduk kan. Wih mudah. Umur dia. Oh, dia goreng sudah akak mari. Oh, ni. Butir wah melinjo. Oh, mari katak ucap. Mudahlah dah, dia ada getah tu. Oh, wei kulit tu baik. Dia wei kulit tu baik. Kulit yang keruh tu. Buih lah. Buai lah, mari Ya baru. tumbuk. Oh, mari godang. Oh, dua sekali. 2 biji, 1 kerupuk. Satu kerupuk. Boleh yang besar pun. Boleh besar. Boleh besar banyak. tu. Boleh 5, 4. Oh. Tapi biasa di sini tu 2. Dua dah. Oh, ni kerupuk melinjo. Mak kita tidak ada rumah saya ni. Tak ada eh. Oh, ni bagi pelak ni. Takkan baju kerupuk. Oh. Kena air baju ni kan. Mangat Ya. je. Nak makan nak sedap tak? Nak makan sedap. Sedap. Ada. Gimana budaknya unik tak bikin. Kat ni ya baru ya. Oh, jemur 1 hari dah. Jam 9 sampai jam 1. Jam 9 sampai jam 1. Oh, boleh goreng dah. Oh, jemur sehari weh. Di sini ya boleh buat dah, tak ada getah. Di lain tidak ada getah dengan tanah subur di sini. Untuk melinjo. Bahasa Bukan Acehnya muling. Muling, bahasa Aceh muling. Acehnya muling. Ni bahasa apa ni melinjo? Muling bahasa Aceh kan? Bahasa Muling Sepang. bahasa Aceh. Kalau melinjo ni bahasa apa? Melinjo bahasa Indonesia. Indonesia. Kalau anak Oh. muling tu anak biji melinjo lah. Oh, biji melinjo lah anak. Oh, biji butir dia. Maka ni bikin kerupuk ya kerupuk muling. Kerupuk muling. Ha. Kerupuk muling bahasa Aceh. Oh, jemur pukul 9 sampai pukul 1 boleh goreng. Bahasa Indonesia ni kuih kemping. 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 Ni lah hari ni Tok Nebel bawa mari tengok cara buat kerupuk melinjo. Muling, kerupuk muling. Kerupuk muling. Kerupuk muling yang ada di sini saja dalam Indonesia. Dari Indonesia. Tidak ada di Thailand. Ni di Thailand. Di Thailand ada kerupuk ikan saja. Thailand kerupuk ikan. Mana kuah baju kerupuk ikan? Bawa pulang bikin. Boleh. Kerupuk ikan Kerupuk ni. ikan. Ya, boleh. Nanti mai semula. Kena makan kerupuk ikan. Sini tak ada. Tak ada kerupuk ikan. Oh. Ala narna yang mata. Buat dia 4 nak apa dia. Oh, ni ada. Kita
kata kecakap. Padu ongkos peh nama cik. 15 kilo. Jare. Siare tu. Siare nak kilo. Buahnya berapa sekilo? Jare. Buahnya 30. 30,000 sekilo. Buahnya. 30,000 Ongkos bikin ni 15,000 sebambu. sebambu. Sebelah. Oh, upah. Upahnya 15,000 Ni sebelah. makan upah ni. Ha. Pasal hari pada nak terus sekilo je. Anak. 7 on. 2 hari nak kilo. 2 hari sekilo. Mak dia lepat ke buka tadi? Sang mak nak cik juga ini orang kan? Nah. Oh, dapat. Nak lebih nak macam ni. Ah. Ini nak kamu pilih jajak bayi kampung ke orang. Ada buku tengok. Nak buka ini. Biasa ada yang buka yang lebih. Fikir apa belangu. Tapi sekarang dah tak buat lah. Oh, ni wak belangu. Belangu. Wak itu nak tembika. Tembika ya. Oh, maksudnya dulu buat. Dulu buat. Sekarang tidak buat. Sekarang tak buat lagi. Ada katak tu. Ada katak tu. Ayah mana dah tu. Pasal ayah dah ambil duit tu. Tapi gaya. Oh, nyaman tu. Kampung Madua ni lagi mahal. Ya. Kampung apa lagi? Mana lagi binaran ni? Agak tu yang cik. Mesti ni bukan.